memartabat wanita, memperkukuh negara. Johan autistik? Mungkin sebab tu juga sampai sekarang dia tak boleh bercakap. Kau ni kan Aulia. Memang pembawa pandang. Hantar je Johan tu kat rumah anak yatim. Johan bukan anak yatim ya? Awak boleh diam tak? Cakap siapa ni? Jangan kau balik! Kau jangan naik tangan kau sentuh anak aku. Jangan palikkan benda malang kau tu kat dia tau. Kau tu kena sedari sikit. Anak kau tu cacat, faham? Cacat. Masalah kau. Apa? Hei, Lia! Tengoklah dia tolak, Mak. Kau ajak kau dengan anak kau ni keluar daripada rumah aku. Satu je saya nak cakap. Kifarah itu indah. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2026 bersama TV2 Dunia Ria.